Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon-calon SPM tahun 2025. Hari ini saya akan menerangkan dan mengupas sedikit tentang kupasan mutu jawapan kertas matematik tambahan kertas 2 tahun 2023-2024 seperti anda boleh lihat di sini. Kupasan mutu jawapan ini anda boleh dapat daripada laman sesawang Lembaga Peperiksaan Malaysia. Anda boleh muat turun daripada situ dan juga boleh membacanya. Hari ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut. Jom, baik. Apa yang saya akan bincangkan? Saya akan bincangkan tentang bagaimana untuk mengoptimumkan markah-markah yang anda perlu dapat supaya anda tidak kehilangan markah pada tempat yang tidak sepatutnya. Baik, yang pertama, menunjukkan langkah penyelesaian yang sistematik dan lengkap. Baik, sistematik di sini bermaksud daripada atas ke bawah ataupun kita panggil from top to bottom. Contoh soalan yang saya beri di sini adalah satu soalan dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari nilai Q. Jika kita lihat dalam kaedah penyempurnaan kuasa 2 yang tunjukkan di sini, jalan kerja di sini, anda akan dapat lihat jalan kerja yang sangat sistematik daripada atas sehingga ke bawah. Dan jangan lupa tentang kaedah penyempurnaan kuasa 2 pada langkah di sini. Perlu ditunjukkan supaya anda tidak kehilangan markah yang tidak sepatutnya. Baik, seterusnya. Menunjukkan setiap penggantian nilai dalam rumus dengan jelas. Bermaksud anda kena menggunakan rumus dengan betul. Contoh saya beri di sini. Ini adalah salah satu soalan persamaan serentak dalam bab 3, tingkatan 4. Di mana apabila kita telah melakukan langkah kerja yang diberi, kita akan mendapat satu persamaan kuadratik. Dan langkah di sini saya teruskan dengan menggunakan rumus. Baik. Rumus yang terlibat dalam soalan ini adalah X negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Jadi, anda perlu menggantikan nilai A, ini A, nilai B dan nilai C dengan betul ke dalam rumus yang diberi. Jika dilihat pada langkah kerja yang saya tunjukkan di sini, seperti itulah perlu digantikan nilai-nilai dengan betul tanpa sebarang dipermudahkan. Anda tidak boleh permudahkan. Kena gantikan satu persatu. Baik, harap jelas. Seterusnya, menulis penyelesaian ceraian A, B dan C dengan jelas bagi memastikan penyampaian jawapan teratur dan mudah difahami. Bermaksud, dalam bahasa Inggeris saya terjemahkan, write the solutions for part A, B and C clearly to ensure that the order of the answers is organized and easy to understand. Seterusnya, menggunakan alat tepi lurus untuk melukis garis lurus. Use a straight edge to draw straight line. Maksudnya pembarislah di sini. Melukis graf menggunakan pembaris. Melakar graf menggunakan pembaris. Apa sahaja perkara yang berkaitan dengan graf perlu menggunakan pembaris supaya paksi X dan paksi Y-nya lurus. Baik. Yang kelima, untuk makluman semua, ini ayat-ayat ini saya ambil secara terus daripada kupasan mutu jawapan ya. Dalam kupasan mutu jawapan telah dinyatakan, cuma saya menerangkan secara teliti lagi. Baik. Nombor 5, mengelakkan pemudaran pada peringkat awal penyelesaian. Jawapan mesti diberi dalam bentuk yang paling ringkas. Bermaksud, apabila kita melakukan satu jalan kerja, katakanlah kita dapat jawapan dia 4.6789. Dia dah menjadi 5 angka bererti. Jangan bundarkan dahulu kepada 4. Teruskan langkah kerja anda dengan menggunakan 5 angka bererti ini sehinggalah jawapan yang terakhir. Jawapan terakhir barulah dibundarkan kepada 4 angka bererti. Ingat ya, jawapan akhir 4 angka bererti atau 2 titik perpuluhan.
Baik, seterusnya. Yang keenam, membaca setiap soalan dengan teliti, terutama syarat atau kaedah yang ditetapkan. Contohnya, di sini saya emphasize, saya menekankan perkataan seterusnya. Hence dalam bahasa Inggeris. Seterusnya ni bermaksud dia memerlukan mereka ni calon-calon SPM lah, pelajar, murid. Memerlukan mereka menggunakan jawapan penyelesaian di bahagian sebelumnya. Baik, contoh saya beri di sini. Ungkapkan 2 kuasa N tambah 2 tolak 2 kuasa N tambah 1 tambah 2 kuasa N tolak 1 dalam bentuk P darab 2 kuasa N tolak 1. Seterusnya, nampak di situ ada ayat seterusnya. Selesaikan persamaan yang baru. Persamaan baru yang diberi tu, anda boleh lihat ada beberapa perkara baru. Seperti yang saya letak dalam kotak warna merah tu. Itu benda baru. Yang kotak berwarna kuning itu adalah perkara yang asal daripada soalan sebelumnya. Baik, jadi kita selesaikan yang kotak kuning dulu. Yang kotak kuning ni kita selesaikan. Bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapan dia seperti ini. Untuk makluman calon-calon SPM, saya di sini pada waktu ini bukan hendak menunjukkan bagaimana nak membuat, tetapi saya lebih kepada bagaimana nak tulis jawapan dengan betul. Untuk kaedah-kaedah itu nanti kita akan pergi ke sesi lain lah. Baik. Apabila anda dah dapat jawapan sampai sini, kita teruskan. Sebab tu nama dia seterusnya. Seterusnya, nampak itu? Kita sambung dengan mengambil jawapan mengambil jawapan yang sebelumnya. Bukan mengulang kembali ataupun bukannya menulis kembali. Jika anda melakukan menulis kembali, bahaya kerana kemungkinan markah tidak akan dapat. Itu saya tak pastilah. Baik. Seterusnya. Nombor 7. Ya, ini. Ramai pelajar membuat kesilapan di sini. Mengelak pemansuhan. Kesilapan ini jika tidak dibuat, maka tidak akan ditulis dalam kupasan mutu jawapan. Perkara ini setiap tahun ada ditulis dalam kupasan mutu jawapan. Bermaksud, pelajar seringkali membuat kesilapan. Baik. Mengelakkan pemansuhan persamaan sebelah kiri dan sebelah kanan apabila membuat perbandingan. Sebagai contoh, saya beri soalan logaritma. Baik, nampak? Ini. Ini dan ini. Maksudnya jangan tunjuk begini. Itu maksud dia. Jangan tunjuk begini. Jangan tunjuk potong kiri dan kanan. Tiada konsep atau istilah kita potong kiri dan kanan. Baik. Okey. Ini hanya cadangan sahaja daripada saya. Untuk anak-anak pelajar yang seringkali mendapat markah 30 lebih, 20 lebih. Susah untuk lulus ketika ujian-ujian di sekolah. Untuk SPM, ini antara cadangan saya. Kita fokus kepada topik. Baik. Bila anda fokus kepada topik, anda tahu topik itu apa yang perlu anda kuasai. Jangan buat semua topik. Kalau anda buat semua topik, bermaksud sekarang ini anda sudah mendapat markah lebih kurang 60 ke 70. Tapi jika anda bukan dalam golongan itu, jangan fokus semua topik. Fokus topik-topik yang tertentu. Ini cadangan saya. Seperti anda boleh lihat di sini. Topik kertas 2 seperti yang saya senaraikan. Topik kertas 1 seperti yang saya senaraikan. Markah-markah itu adalah cadangan. Markah maksimum dan markah minimum. Jadi, buat penilaian topik ikut kemampuan masing-masing. Baik, saya akan pergi tunjuk kesalahan-kesalahan yang seringkali pelajar buat secara topikal. Kita mula dengan bab 1, fungsi. Baik, saya ambil juga ini daripada kupasan mutu jawapan. Sebab dalam kupasan mutu jawapan telah diberi dalam laman web lembaga peperiksaan. Bermaksud, dia adalah accessible untuk semua. Baik, ini soalan. Soalan ini menyatakan mencari zulat. Disuruh mencari zulat hubungan itu. Baik, bila mencari zulat, dekat sini, dalam kupasan mutu jawapan, dinyatakan contoh jawapan calon prestasi tinggi dan contoh jawapan calon prestasi sederhana. Baik, jika kita lihat dua contoh jawapan calon ini, ada perbezaannya. Jika calon prestasi tinggi ini, saya jangka dia mendapat markah penuh.
Manakala prestasi sederhana ni, saya jangka dia mendapat markah yang separuh. Baik, kita tengok apa perbezaan dia. Untuk calon prestasi tinggi, calon dapat menyatakan julat dengan tepat. Manakala untuk calon prestasi sederhana, calon dapat mengenal pasti unsur tetapi tidak menulis tata tanda set. Ini tata tanda set, curly bracket. Apabila menulis objek ataupun image ataupun domain ataupun kodomain, perlu ditulis tata tanda set. Baik. Seterusnya, dalam bab fungsi kuadratik, bab 2. Ini soalan yang diberi. Soalan ini mengatakan darjah 12 menunjukkan sebuah segi empat sama dan sebuah segi empat tepat. Diberi bahawa hasil tambah luas bagi betul-betul itu melebihi 8 meter padu. Menggunakan kaedah jadual, cari julat nilai X. Sebelum mencari julat nilai X, sebelum menggunakan kaedah jadual, kita cari dulu persamaan dia. Baik, soalan A dulu kita buat. Untuk calon prestasi tinggi, contoh jawapan dia begini. Saya ulang semula, ini saya ambil daripada kupasan mutu jawapan. Baik. Apabila calon prestasi tinggi ini sampai kepada fungsi kuadratik, persamaan kuadratik itu, 3x kuasa 2 tambah 10x tolak 8 lebih besar daripada kosong. Maka dia menggunakan jadual. Baik, saya tidak perlu terang secara detail bagaimana untuk membuat jadual. Saya hanya nak tunjuk kesalahan yang pelajar biasa buat bila menggunakan jadual. Baik, calon prestasi tinggi, dia menyenaraikan dengan betul dan dia menyatakan kita mengabaikan negatif 4 kerana soalan meminta julat nilai X. Jika kita lihat, ini merupakan luas. Luas bermaksud luas tidak boleh negatif. Sebab itulah kita mengabaikan nilai negatif 4 itu. Jadual yang dibuat betul. Jika kita lihat, calon dapat membentuk ketaksamaan dan menggunakan kaedah jadual untuk mencari julat nilai X serta menentukan julat nilai X yang betul. Ini kupasan yang ada dalam jawapan tersebutlah. Sebab itu nama dia diberi kupasan mutu jawapan. Baik. Kita tengok calon prestasi sederhana. Dia punya persamaan kuadratiknya betul. 3x kuasa 2 tambah 10x tolak 8. Sama. Dengan jawapan prestasi tinggi. Sama. Cuma apabila dia menyenaraikan jawapan, dia memasukkan sekali nilai X yang negatif itu. Jadi kesilapan di sini yang jadual dia sama. Kalau kita boleh bandingkan dengan calon prestasi tinggi, masih sama. Baik, kita tengok kupasan dia. Calon dapat membentuk ketaksamaan dan menggunakan kaedah jadual untuk mencari julat nilai X tetapi tidak dapat menentukan julat nilai X yang betul. Ini. Jadi anak-anak sekalian, hati-hati dalam menyatakan jawapan. Apabila membuat jalan kerja yang betul, jawapan juga perlu dinyatakan dengan betul. Baik, seterusnya. Untuk soalan B, saya pergi di sini. Okay. Satu persamaan kuadratik diberi oleh X kuasa 2 tambah 3X sama dengan negatif 4P. Dengan keadaan P ialah pemalas. Cari julat nilai P. Jika persamaan itu mempunyai punca-punca hayalan. Baik. Punca-punca hayalan di sini bermaksud dia menggunakan pembeza layan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil discriminant. Dan discriminant dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Maka apa yang perlu dibuat? Menyusun semula persamaan ini ke dalam bentuk am. Okay, bentuk am fungsi kuadratik seperti yang anak-anak sedia maklum. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi, setelah disusun, jawapannya, calon prestasi tinggi membuat jawapan dia sebegini. Calon dapat menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC dan seterusnya mencari julat nilai P. Betul. Manakala prestasi sederhana. Okay, calon dapat mengenal pasti nilai A, B dan C. Ini B, ini A, ini C. Tetapi tidak menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC. Yang mana ketaksamaan dia salah. Itulah beza antara prestasi calon prestasi tinggi dan prestasi sederhana. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang ini kita nak menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 seperti yang saya dah beritahu sebelum ni. So tiada masalah. Saya nak fokus kepada melakar graf. Melakar graf. Baik, kita tengok dua contoh jawapan calon.
apabila melakar graf fungsi kuadratik. Calon prestasi tinggi. Okey. Calon dapat melakar graf fungsi kuadratik minimum dengan betul dan lengkap. Yang kedua, calon melukis paksi-paksi dengan menggunakan alat tepi lurus. Seperti tadi, makluman saya tadi. Dan serta melabel paksi dan asalan. Asalan di sini, paksi di sini. Okey. Calon juga dapat melengkapkan titik minimum dan 2 titik lain. Titik minimum di sini. Dan 2 titik lain, yang ini dan yang ini. 1 titik sebelah kiri, 1 titik sebelah kanan dengan betul. Lengkap jalan kerja calon prestasi tinggi. Kita tengok calon prestasi sederhana. Prestasi sederhana pula, calon dapat melakar dalam fungsi kuadratik minimum dengan betul dan lengkap. Bentuk dia kita panggil senyum. Betul. Calon melukis paksi dengan menggunakan alat tepi lurus. Dia guna pembaris. Paksi fx, paksi x. Calon tidak melabel asalan. Nampak? Di sini dia tidak letak kosong sebagai titik asalan. Tiada asalan diletakkan. Dan 2 titik lain dia tiada. Maka graf calon prestasi sederhana ini adalah tidak lengkap. Jadi, saya berpendapat, mungkin markah dia tidak mendapat markah penuh lah. Saya berpendapat. Baik. Seterusnya, kita tengok pada sistem persamaan, bab 3. Dalam sistem persamaan, seperti yang saya tunjukkan tadi, kita perlu menggunakan rumus dengan betul. Okey. Apabila kita dapat satu persamaan kuadratik seperti ini, gantikan nilai A. Dalam persamaan ini, nilai A kita adalah di sini A. Di sini B dan di sini C. Gantikan dengan betul ke dalam rumus. Seperti yang ditunjukkan. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada bab indeks, set dan logaritma. Saya ingin menekankan tentang set. Baik. Ungkapkan K per, ini soalan dia lah. Dia suruh ungkapkan soalan ini dalam bentuk yang diberi. Kena ikut kehendak soalan. Soalan minta P tambah Q set 7 dalam sebutan K. Baik, kita tengok perbezaan dua calon. Calon prestasi tinggi. Okey. Calon prestasi tinggi, dia mendaratkan dengan konjugat di sini. Baik, bila mendaratkan dengan konjugat, dia buat satu persatu langkah kerja sehingga selesai. Baik. Calon mempermudahkan ungkapan dalam sebutan set dalam bentuk P tambah Q set 7 dalam sebutan K. Baik, ini calon prestasi tinggi ya. Calon menisbahkan penyebut mendaratkan set konjugat seperti yang saya cakap tadi. Baik, kita tengok sederhana pula. Nampak? Kalau kita lihat pada jawapan, baik, jawapan dia pun pendek. Jadi kita nampak di sini, dalam prestasi sederhana, calon ini tidak menunjukkan proses kerja yang lengkap semasa penyelesaian. Bermaksud, dia mendarat dengan conjugate itu tiada yang lengkap. Jadi saya berpandangan mungkin calon ini menggunakan kalkulator. Kalkulator bahaya ya. Kalkulator semak jawapan boleh. Untuk menolong kita mencari jawapan boleh. Tapi bukan untuk menggunakan kalkulator untuk jalan kerja. Jalan kerja calon-calon kena tulis satu persatu. Baik. Seterusnya kita lihat janjang. Okay. Bab janjang ini secara ringkas. Saya takkan sentuh semua kerana tak cukup masa. Okay, saya tunjukkan yang kesalahan yang sering pelajar-pelajar lakukan. Baik. Berdasarkan kupasan mutu jawapan lah. Okay. Diberi bahawa 3 sebutan pertama bagi satu jujukan ialah 4, 8 dan 16. Nyatakan jenis jujukan. Beri satu sebab untuk jawapan anda. Calon prestasi tinggi, apa yang dia buat? Okay. Kita ada 4, 8 dan 16. Jadi calon prestasi tinggi, dia menggunakan 16 bahagi dengan 8 dahulu. Minta maaf. Dia cari dahulu 8 bahagi 4. Ini 8 bahagi 4. R1. Kemudian dia buat 16 bahagi 8 pula. Dapat R2. Kemudian dia membuat kesimpulan. Baik, kenapa kena buat kesimpulan? Ini beri satu sebab. Itu kesimpulan dia. Nyatakan jenis jujukan. Bila anda dah menyatakan R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 2, maka jujukan itu adalah janjang geometri ataupun geometric progression. Dan perlu ditunjukkan R1 sama dengan R2 sama dengan apa nilai dia? Iaitu 2.
Hati-hati ya anak-anak, perlu ditunjukkan. Sebab itu calon prestasi tinggi ini pada pandangan saya dia mendapat markah penuh. Saya rasalah. Baik. Oh, ada dia punya kupasan. Calon dapat mencari nisbah sepunya R1 dan R2, kemudian membandingkannya berdasarkan perbandingan nilai nisbah sepunya yang sama. Ini. Ni saya cakap tadi. Yang ni, perbandingan nilai nisbah sepunya yang sama. Calon membuat rumusan jujukan tersebut merupakan jujukan janjang geometri dengan justifikasi R1 sama dengan R2 sama dengan 2. Itu telah dinyatakan dalam kupasan itu. Manakala kita tengok calon prestasi sederhana, ringkas, sangat ringkas yang dibuat. Dia hanya menunjukkan 2 dan the sequence are continuously times 2. Apa maksudnya? Jujukan apa? Janjang geometri ke? Janjang aritmetik ke? Tidak jelas jawapan dia. Maka calon dapat mencari nisbah sepunya. Ini dapat cari. Tetapi tidak menyatakan jenis jujukan. Maka saya berpandangan calon sederhana ini mendapat markah yang tidak penuh. Baik. Seterusnya, cari sebutan Tn bagi jujukan itu. Jika kita lihat calon prestasi tinggi menggunakan rumus Tn. AR kuasa N tolak 1. Kerana di soalan sebelumnya dia menyatakan bahawa jujukan ini adalah janjang geometri. Maka dalam janjang geometri, inilah rumus yang kita perlu gunakan untuk sebutan. Baik. Dia tengok kupasan dia. Calon dapat menggantikan nilai A dan R dalam rumus Tn dan beri jawapan dalam bentuk termudah. Hati-hati ya. Walaupun soalan tidak minta cari dalam bentuk termudah, tetapi bila kita dapat begini, perlu dipermudahkan. Dapat macam ni, perlu dipermudahkan. Kita tengok prestasi sederhana. Sangat ringkas. Calon dapat menggunakan rumus Tn, tetapi jawapan tidak ditulis dalam bentuk termudah. Ya, di situ. Kalau kita lihat jawapan calon prestasi sederhana ni, dia sampai di sini saja dibuat. Ada satu langkah terakhir yang dia tertinggal, mungkin terlupa, kita tak tahu. Tapi hati-hati. Perlu jawapan dalam bentuk termudah. Baik, seterusnya. Hukum linear. Hukum linear perlu melukis graf. Okey, so apabila melukis graf, baik, kita kena mengisi jadual. Maka dalam mengisi jadual, pastikan jadual yang diisi anda meletakkan 2 titik perpuluhan. Jika kita lihat di sini, 2, 2, 2, 2, 2. 1 tu tak apa. Kalau anda buat 1.00 pun betul. Kalau anda tak buat pun tak apa. Baik. Prestasi sederhana, jika kita lihat, calon membuat satu kesilapan bagi nilai 1 per Y di ruang jawapan. Kesilapannya, jika kita lihat kesilapan di sini. Tak sama. Ini lain. 3.13 jawapannya. 1 bahagi Y. Tapi dia buat 2.94. So, apabila salah di situ, tidak lengkaplah jawapannya. Baik. Setelah kita mencari nilai baru, melukis graf. Lukis garis lurus penyuaian terbaik. Baik, kelas. Penyuaian terbaik bermaksud yang pertama, graf perlu seimbang. Apa maksud seimbang? Titik yang tidak kena seimbang atas dan bawah garis. Baik. Kita tengok contoh jawapan calon prestasi tinggi. Ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 titik yang tidak kena. Ini dan ini. Nampak? 1 di bawah garis, 1 di atas garis. Ini maksudnya seimbang. Cantik graf yang pelajar ini buat. Prestasi tinggi. Kita lihat prestasi sederhana. Kita tengok dulu kupasan prestasi tinggi. Calon dapat memplot semua titik dengan tepat pada paksi yang betul dan melukis garis lurus penyuaian terbaik dengan betul berdasarkan semua titik yang telah diplot. Penerangan saya lebih jelas lah. Baik, seterusnya. Calon prestasi sederhana. 1 titik, 2 titik, 3, 4, 5, 6. Cantik. Dia plot. Kemudian bila digariskan, 2 titik yang tidak kena. 1, 2. Nampak? Kedua-dua titik itu berada di atas garis. Maka graf ini tidak seimbang. Bila graf tidak seimbang, markah pun tak penuh lah. Begitu. Sebab untuk mendapatkan markah penuh dan markah maksimum, graf perlu seimbang. Okey? Baik.
Seterusnya, kita tengok bab geometri koordinat. Baik, geometri koordinat, ini soalannya. Okey. Calon-calon jika mahu tengok soalan ini, boleh pergi kepada laman web Lembaga Peperiksaan, tuliskan kupasan mutu jawapan KMJ SPM 2024. Ambil dokumen tu di situ. Sebab dokumen itu diletakkan supaya calon-calon sekalian boleh rujuk. Memang accessible to all. Semua orang boleh akses. Dia tidak ada sekatan. Baik. Diberi bahawa kecalonan garis lurus PQ, QR dan PR masing-masing ialah negatif 3M. Kecalonan PQ. PQ kat mana? Sini. Negatif 3M. Lepas tu QR. QR sini M. Dan PR. PR sini 3M. Kecalonan garis lurus. Okay. Dengan keadaan M ialah pemalar. Pemalar ni bermaksud M itu boleh menjadi apa-apa nombor. Baik. Tunjukkan bahawa M sama dengan 1/2. Baik, kita tengok kupasan jawapan calon prestasi tinggi. Dia mencari kecalonan yang betul dan dapat menunjukkan M sama dengan 1/2. Dengan menyamakan kecalonan PQ negatif 3N dan kecalonan yang dicari menggunakan titik P dan Q. Selesai. Calon prestasi sederhana. Nampak? Dia dapat mencari M, tetapi dia tidak dapat menyatakan M sama dengan 1/2. Maka jawapan ni kurang jelas. Jadi anak-anak kalian jelaskan jawapan anda. Baik. Seterusnya mencari koordinat R. Baik, kita pergi kepada soalan. Bila nak mencari koordinat R di sini, koordinat R ini adalah pertemuan dua garis. Garis ini dan garis ini. Maka konsepnya bila bertemu dua garis lurus, kita menggunakan kaedah persamaan serentak. Cari garis lurus, persamaan garis lurus bagi QR dan juga PR. Persamaan garis lurus. Baik. Pada jawapan yang calon prestasi tinggi buat, dia dapat koordinat R 5, 7. Jadi, setelah menggunakan kaedah persamaan serentak yang kita lihat di sinilah. Okey. Kupasannya, calon dapat mencari persamaan garis lurus QR dan PR. Seterusnya, menyelesaikan persamaan linear serentak untuk mencari koordinat R. Baik, seterusnya. Mencari luas segitiga PQR. Datang mana segitiga PQR? Ni. Jika kita lihat dalam soalan, ini segitiga PQR. Ni. Maka, dia perlu menggunakan rumus luas poligon. Luas poligon macam ni. Calon dikenaki untuk mencari luas segitiga PQR dengan menggunakan rumus ini. Dengan tepat dan lengkap. Tepat dan lengkap. Bermaksud, pelajar ataupun calon perlu tunjuk 1/7 seperti ini. 5/4 seperti ini. Negatif 1/1 seperti ini. Tolak kurungan besar jangan ditinggalkan. Tolak 1/5. 7/-1 dan 4/1. Ini maksudnya menggunakan rumus dengan betul. Ini maksudnya juga. Baik, selesaikan, dapatlah 12 unit. Okey. Calon dapat menggunakan rumus luas untuk mencari luas segitiga PQR dengan tepat. Baik. Seterusnya. Soalan seterusnya berkaitan dengan persamaan lokus. Baik. Dalam jawapan, jika kita bandingkan jawapan prestasi tinggi dan sederhana. Baik. Kalau anda lihat dekat sini. Persamaan lokus menggunakan rumus jarak. Rumus jarak. Rumus jarak bagaimana? Rumus jarak adalah X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2. Jadi kita lihat di sini, pelajar calon prestasi tinggi ini tidak terus mempermudahkan. Dia menggantikan dulu ke dalam rumus. Ini betul. Manakala calon prestasi sederhana, kalau anda lihat, dia terus ganti jadi X tambah 1. Bukan tidak digalakkan. Calon prestasi sederhana ni tidak menggunakan rumus dengan betul. Maka markah yang didapat pun tidaklah penuh. Baik. Jika kita lihat, calon prestasi sederhana ni, calon dapat menggunakan rumus jarak dan nisbah jarak yang betul, tetapi terdapat rumus jarak yang telah dipermudahkan untuk mencari persamaan lokus. Tidak boleh permudahkan rumus. Guna 1/1. Baik. Seterusnya. Vektor. Vektor ini soalannya. Cari PQ dalam sebutan H. Okay, vektor PQ.
Jika kita sambungkan P kepada Q ni, kita boleh wujudkan satu segitiga yang menghubungkan titik asalan. Jadi, pelajar calon prestasi tinggi ini menggunakan PO tambah OQ. Ini hukum segitiga. Hukum segitiga ini perlu ditulis supaya baru langkah kerja lengkap. Nampak kupasan dia? Calon dapat menulis dan menggunakan hukum segitiga vektor. Menggunakan hukum segitiga vektor untuk mencari vektor PQ dalam sebutan H. Manakala prestasi sederhana, tiada langsung hukum segitiga yang ditunjukkan. Walaupun jawapannya betul, betul ke tu? Kita tengok negatif 4H, negatif 3H. Jawapan pun salah. Jadi, kupasan dia, calon tidak menulis hukum segitiga vektor dan tidak menggunakan hukum segitiga dengan betul untuk mendapatkan vektor paduan PQ. So, pentingnya menggunakan hukum segitiga. Baik, soalan seterusnya dalam vektor. Diberi bahawa PQ adalah vektor unit, cari nilai H. Baik, calon prestasi tinggi ni dapat mengenal pasti bahawa magnitude vektor unit PQ adalah 1. Seterusnya, dia menggunakan rumus magnitude mencari nilai H seperti yang tertera di situlah. Baik, calon prestasi sederhana pun dia dapat kenal pasti vektor magnitude vektor unit adalah 1. Tetapi, kita tengok jalan kerja. Calon cuai ketika menggunakan rumus magnitude. Sebab jawapan sepatutnya ada 2. Nampak ni? Jawapan ni ada 2 dan dia ignore yang negatif. Sepatutnya begini. Tapi calon prestasi sederhana tidak buat begitu. Maka hati-hati dalam menyelesaikan jawapan anda. Baik. Seterusnya, soalan vektor. Masih lagi soalan yang sama, vektor. Anak soalan dia soalan B. Seterusnya, dengan menggunakan vektor, tunjukkan bahawa titik PQR adalah segaris. Baik, kita tengok kupasan dia. Calon dikendaki menggunakan konsep vektor untuk membuktikan bahawa titik PQR adalah segaris. Baik. Seterusnya, calon perlu menulis persamaan seperti PQ sama dengan lambda PR. Itulah konsep vektor segaris. Baik. Untuk calon prestasi tinggi, jika kita lihat, nampak ni, dia ada tulis PQ sama dengan lambda QR. Dan jalan kerja dia cantik. Betul. Dia membandingkan nilai lambda untuk komponen sebelah kiri dan komponen sebelah kanan. Maka, dia membuat kesimpulan. PQ sama dengan 1/10 QR. Dia guna semula PQ lambda QR. Lambda dia dapat 1/10, dia ganti semula. Maka, PQ dan QR adalah selari. Seperti ini jawapan yang perlu calon-calon tulis. Satu persatu, step by step. Jangan langkau langkah kerja. Baik. Calon prestasi sederhana, dia tidak menggunakan konsep vektor walaupun jawapannya betul. Lambda 1/10 betul. Tetapi konsep dia bukan konsep vektor. Bukan konsep vektor segaris. Bukan. Kita tengok kupasan ni. Calon tidak menggunakan konsep vektor. Kan betul saya kata? Untuk menunjukkan titik PQ adalah segaris. Habis. Hilang markah di situ. Baik. Selesai bab tingkatan 4. Okey. Bab tingkatan 5, ada 2 bab yang penting yang saya perlu tunjukkan, iaitu pembezaan dan pengamiran. Bab-bab yang saya tidak tunjukkan dalam sesi kupasan ini bukan bermaksud tidak penting. Tetapi jarang pelajar buat silap pada bab-bab yang saya tidak tunjukkan. Baik, kita tengok soalan pembezaan. Differentiation. Okey. Satu lengkung mempunyai fungsi kecurangan. dy dx, 4x tolak 6, melalui titik P, 1, 4. Cari persamaan lengkung. Baik. Untuk mencari persamaan lengkung, calon perlu menggunakan pengamiran. Nampak? Daripada dy dx, dia menggunakan pengamiran dan y ini perlu wujud. Perlu ada. Sehinggalah selesai menggantikan nilai P tadi. Berapa tadi? P 1, 4. X, Y. Sampai habis dan menyatakan. Okey, kita tengok Calon dapat mengambilkan fungsi kecurangan dan menggantikan koordinat P ke dalam hasil kamiran untuk mencari nilai C. Seterusnya, calon dapat menulis persamaan lengkung dengan lengkap. Cantik. Jawapan dia cantik. Calon prestasi sederhana. Kesilapan dia sikit je. Dia tidak menulis Y di sini. Tak ada. Itu. Itu saja silap dia.
Nampak ni, calon dapat mengambilkan fungsi kecurangan tetapi hasil kamiran tidak lengkap. Okey, calon mencari nilai C dengan menggunakan hasil kamiran tidak lengkap dan menyamakan hasil kamiran dengan kosong. Calon tidak mencari persamaan lengkung. Walaupun nampak macam dia cari persamaan lengkung bermula dengan Y. Persamaan lengkung ke persamaan garis lurus Y MX tambah C. Persamaan lengkung Y AS kuasa 2 tambah BX tambah C. Nampak? Kesilapan yang sedikit membawa markah yang banyak hilang. Habis. Sebab dalam kupasan ini berkata begitu. Baik. Tadi pembezaan. Kesilapan yang sentiasa murid buat, pelajar buat. Okey, pengamiran pula. Kita lihat pengamiran. Diberi bahawa D dx 1 per X kuasa 2 tambah 1 sama dengan dx. Cari kamiran bagi 3GX tambah 1 terhadap dx. Baik. Calon prestasi tinggi dapat mengaplikasikan sifat kamiran tentu bagi GX dx tambah 1 dx dan 3GX. Kemudian calon dapat menentukan kamiran ini dengan konsep pengamiran sebagai songsangan pembezaan dan kamiran tak tentu bagi pemalas 1 adalah X tambah C. Maksudnya begini. Kamiran dia cantik. Nampak? Dia buat pengamiran untuk ni. Dia buat pengamiran untuk ni. Nampak? Dia pecahkan kepada 2. X tambah C. Kamiran 1 terhadap X, kita tak tahu apa nilai dia. Jadi C tu perlu diwujudkan. Cantik. Dan kita tengok prestasi sederhana. Dia hanya buat X sahaja. Tak ada tambah C. Itu sahaja silap dia. Tetapi tidak dapat menentukan kamiran tak tentu bagi pemalas 1 ialah X tambah C. Itu sahaja silap. Baik. So, dengan itu, selesailah kupasan mutu jawapan saya pada hari ini. Baik, calon-calon sekalian. Sebelum saya menutup sesi saya ulang kembali. Ini adalah cadangan-cadangan topik yang calon-calon boleh fokuskan. Untuk subjek matematik tambahan, kertas 2, calon-calon perlu membuat persediaan dengan memfokuskan kepada topik. Bukan menjawab secara set. Ini bagi mereka yang masih lagi markah di antara 30, 20. Jika anda sudah mendapat 70, 80, teruskan dengan set-set soalan. Itu tiada masalah. Ini cadangan sahaja. Baik. Dan saranan saya untuk kertas 2, bila masa menjawab 2 jam setengah, anda hanya cuba mula dengan soalan yang anda boleh jawab dahulu. Kalau boleh jawab bahagian C, mula dengan bahagian C. Kalau boleh jawab dengan bahagian B dulu, mula bahagian B dulu. Kemudian baru selesaikan soalan-soalan yang berbaki. Baik. Dengan itu, saya ucapkan selamat maju jaya pada calon-calon SPM yang mengambil kertas matematik tambahan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.